إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'd. Yang saya kasihi pengurusi surau kita, Surau Ihsaniyah, barisan jawatan kuasanya, barisan imam kita, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni kita sambung lagi perkongsian ilmu kita, hadis yang ke-18 di bawah tajuk Ikhlas, muka surat 161. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Amir Al-Mu'min Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang mengikut yang diniatkannya. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia dapatinya ataupun perempuan untuk dikahwininya, maka hijrahnya mengikut apa yang dia hijrah kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam permulaan kitab Sahih dan juga Imam Muslim. Oleh kerana kedua-duanya dimasukkan dalam kitab Sahih mereka oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, maka hadis ini dipanggil hadis muttafaqun alaihi. Hadis yang disepakati oleh kedua ulama besar hadis, iaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bukan itu saja, bahkan ada lagi ulama-ulama hadis mengambilnya, antara Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad dan Musnadnya, dan Daraqutni, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Ramai yang ambil hadis ini. Jadi hadis ini sangatlah hebat. Sangatlah hebat. Kalau kita tengok dalam Imam An-Nawawi,
hadis 40, dia meletakkan hadis ini hadis yang pertama. Hadis Ikhlas ini hadis yang pertama. Kita tengok manaqib dia. Siapakah Umar bin Al-Khattab ini? Umar ibn Al-Khattab Amirul Mukminin. Amirul Mukminin maknanya dia seorang khalifah Ar-Rashidin yang merupakan khalifah kedua selepas Sayyidina Abu Bakar pada tahun 13 Hijrah. Memeluk agama Islam ketika berusia 33 tahun, iaitu 6 tahun selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan menjadi rasul. Agak lewat jugalah. Dan bahkan dia terlibat juga antara orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awalnya. Keislaman itu merupakan pembukaan kepada umat Islam sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, kami tidak mampu melakukan solat berhampiran Kaabah sehingga Umarnya Islam. Maknanya waktu itu semua orang sembahyang sembunyi-sembunyi. Kan? Nyorok takut. Tapi bila Umar dah Islam, maka keberanian di kalangan orang Islam untuk sembahyang secara terang-terang itu selepas Umar memeluk Islam. Inilah kelebihan dia. Walaupun dia lambat menerima Islam itu, tetapi kekuatan yang diperolehi oleh umat Islam selepas dia memeluk Islam itu sangat terasa. Kan? Keislamannya selepas daripada 40 lelaki dan 11 wanita. Dan 40 orang masuk Islam, 11 wanita, barulah dianya orang yang ke-41 lah. Beliau merupakan satu-satunya yang melakukan hijrah secara terang-terangan. Waktu tu maknanya hijrah sahabat-sahabat Nabi secara sembunyi-sembunyi lah. Tak berani nak keluar, takut dihalang, kan? Dihalang oleh orang-orang Quraisy. Oleh orang Quraisy. Menghadiri semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman pemerintahannya dibuka Syam. Ni hebat dia kan. Syam dibuka. Syam ni bukanlah Syria. Walaupun kalau kita pergi Syria hari ni boleh pergilah, boleh masuk dah. Siapa ada pun ada duit boleh pergilah. Dan katanya, Wallahualam, katanya murah di sana. Katanya murah di sana. Tapi saya pernah pergi di Syria apabila saya diamanahkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan untuk membuat kajian 2 minggu di sana tentang kekuatan Darul Ifta. Saya dihantarlah ke sana dan menemui pimpinan-pimpinan ulama, sampailah saya menemui mufti-mufti wilayah dan juga menemui mufti am untuk mendapatkan tentang sejauh mana kekuatan. Jauhlah tuan-tuan ya. Contohnya kita tengok Syekh Ibrahim Salqani, kan? Dianya adalah mufti Halab. Halab ni Al-Halabi. Al-Halabi ni satu tempat yang juga di bawah Syam. Dan juga saya berjumpa dengan beberapa lagi ulama ya, yang lain. Kekuatan mufti, dia ada mufti wilayah, kan? Ada mufti wilayah, maknanya macam kita lah Negeri Sembilan, Melaka, Johor, dia panggil mufti wilayah. Dan dia ada mufti am. Mufti am ni maknanya yang negara punya. Besarlah. Jadi maknanya mufti wilayah ni duduk ni di mufti am. Kita tak ada. Kita semuanya mufti wilayah Melaka. Tak ada mufti Malaysia, tak ada. Kita tak ada mufti Malaysia, dia ada mufti Syria. Mufti am dia panggil. Ya. Jadi kekuatan mufti wilayah ini, dianya hebat. Dia tidak perlunya jawatan kuasa fatwa. Sebab peribadinya sudah cukup untuk dia mengeluarkan fatwa dia. Dan kekuatan yang diberikan itu bukan sebarangan. Maknanya seorang itu apabila dia boleh berfatwa sendirian ini, bermakna kekuatan dia bukan biasa-biasa. Namun di Malaysia ini, termasuk Negeri Sembilan, kita tak boleh. Tidak ada kelayakan yang boleh diangkat sebagai dia boleh berfatwa sendiri. Kecuali dihimpunkan beberapa kepakaran. Kalau Negeri Sembilan ini terhimpunnya 13 orang ahli jawatan kuasa fatwa yang berbagai-bagai disiplin ilmu, ya. Tapi kalau di Syria ni macam contohnya Syekh Ibrahim Salqani, dia tak perlu. Dan mufti am waktu itu Syekh Bahauddin. Syekh Bahauddin ni maknanya
anak murid kepada Syekh Ibrahim Salkhani. Ditanyalah, kenapa anak murid jadi mufti am? Kan? Guru dia Syekh Ibrahim Salkhani adalah mufti wilayah di Halab. Mufti Syria Syekh Bahauddin adalah anak murid kepada Syekh Ibrahim Salkhani. Jadi saya tanyalah, nak kata kenapa tidak tuan guru jadi ini. Dia kata sebenarnya Syekh Ibrahim Salkhani pernah menjadi mufti Syria. Mufti Syria. Kemudian itu oleh kerana umurnya, dia adalah umur, ya, umur dia dah melebihi dan dia dah berpenggal, maka dia ni diturunkan menjadi mufti wilayah Halab, dan dia Syekh Bahauddin ni diangkat sebagai mufti umum berdasarkan kepada dari segi pencapaian akademik, kan, dia, dan dia pun ulama besar jugalah, kan, itu. Jadi Syam tu tak bolehlah kata maknanya Syria saja. Iraq pun dibuka oleh Sayyidina Umar, Baitul Maqdis, Madain, Mesir, Jazirah Arab, hinggalah dikatakan bahawa tertegak pada zamannya 12,000 mimbar dalam Islam. Mati syahid pada 23 Hijrah, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika menghadiri solat subuh, dan hidup selepas tikaman itu selama 3 hari. Sempat jugalah dia hidup 3 hari. Mungkin darah keluar tak boleh jaga, kan. Meninggallah dia. Asbab dia. Sayyidina Umar. Pengajaran hadis, ikhlas ialah suatu yang termulia bagi setiap amalan ibadah. Tak ikhlas maka susahlah. Amal yang didasarkan kepada niat yang baik dan ikhlas diterima Allah. Syarat dia, kan? Syarat dia ialah ikhlas. Apa pun, sekecil-kecil benda sampailah sebesar-besar benda, dia mestilah ada ikhlas. Dan diberi ganjarannya. Kalau kita lihat dalam satu hadis, ketika mana sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah lagi pahala yang besar ganjarannya selepas jihad fi sabilillah? Jadi Nabi kata ada lagi amalan yang mana pahala dia besar selepas jihad fi sabilillah. Nabi kata iaitu seorang suami memberi makan isteri dan anak-anaknya dari sumber yang halal. Sumber yang halal. Namun ulama mengupah dia, apakah hanya sumber yang halal saja sudah dapat pahala dikatakan sebesar membina sebuah masjid? Sekali sarapan pagi, pahala dia sama besar seperti membina sebuah masjid yang dapat oleh suami apabila bagi isteri dan anak makan sarapan pagi. Ulama pun bincanglah, apakah maknanya hadis itu mengatakan rezeki yang halal? Maka ulama mengatakan bahawa sepakat juga halal satu benda yang asas, memang itu yang paling utama. Jangan bagi rezeki kepada yang haram kepada keluarga kita. Halal itu benda yang asasi. Namun di sana terkait juga ikhlas. Kalau suaminya ikhlas, baru dapat. Kalau suaminya kata terpaksa, tidak dapat. Rugilah kita, tuan-tuan. Ya? Halal tu halal dah. Semua itu halal dah. Tapi kalau kita rasa terpaksa, maka ulama kata, maka situlah nilai dia. Mungkin tak dapat rasa besar masjid. Mungkin dapat nilainya sedikit berbeza yang lain-lain. Tapi kalau dapat seperti hadis itu, maka dia akan dapat seperti membina sebuah masjid. Maka ulama kata hendaklah di samping halal itu hendaklah ikhlas. Maknanya dimasukkan juga ikhlas. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam keterangannya mengenai amal yang disertai dengan niat yang baik telah berkata bahawa amal ini ada 3 bahagian dari pandangan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini adalah dianya seorang ulama, lahirnya di Nawa dan meninggal di Nawa. Dia meninggal umur muda, dia kurang dari 36 tahun dan dia tak kahwin pun. Ya. Saya sempat ziarah makam dia. Makam dia, saya ziarah, dan di tengah-tengah makam dia tu
tumbuhnya pokok besar besar tiang masjid ni, surau ni. Mungkin besar lagi kot. Besar lagi. Tapi daun dah mati, semua daun dah mati. Saya tanyalah orang yang situ yang boleh memberikan penjelasan. Saya kata, kenapa daunnya dah mati? Dia kata dulu hidup subur daun dia, tapi disuntik kerana ulama Syariah memfatwakan pokok itu hendaklah disuntik supaya dia dimatikan, supaya daunnya luluh. Sebab dia kata daun ini telah pun mendatangkan banyak khurafat di kalangan orang Syariah, datang ambil daun itu buat tangkal. Sebab di daun itu, daun ini, belakang daun itu adanya urat-urat, dan urat itu adalah lingkaran dia, lingkaran la ilaha illallah. Jadi ramai lelaki ambil. Satu, yang keduanya dia dah berselerak tu, susah nak dijaga, maka fatwa sedang mengatakan suntik dia, matikan dia. Jadi saya tak sempat nak tengok daun dia. Cuma saya sempat tengok di dahan-dahan itu rekah-rekah, belah tua merekah. Dan merekah tu clear. Terukir rekah tu la ilaha illallah. Dia merekah-rekah tu boleh baca dengan jelas la ilaha illallah. Saya ambil dengan kamera saya, pun ambil kamera, simpan dalam laptop. Kan, kalau nak tunjukkan betul ceramah-ceramah, entah macam mana hilang. Tak dapat jumpa kan. Tapi saya dapat ambil gambar itu beberapa, banyak, bukan satu, banyak tempat rekahan tu jelas betul la ilaha illallah, dan dia tumbuh daripada atas kubur Imam An-Nawawi, Nawa, kampung Nawa. Kalau pergi di Syria nanti, tuan-tuan kalau ada peluang pergilah kampung Nawa, kalau ada lagi lah. Kampung Nawa, Qaryatul Nawa. Sempat jugalah saya pergi ziarah makam Khalifah Omar bin Abdul Aziz. Sebelahnya makam isteri dia. Jadi Omar bin Aziz ni dia meninggal di apa tempat saya lupa dah. Jadi dia makamkan di situ. Isterinya nak datang ziarah. Nak ziarah makam suaminya. Kan makam suaminya sampai ke tempat sakit. Tak sampai pun ke tempat makam suaminya, sakit dan meninggal di situ. Jadi orang ramai pun kasihan sebab datang jauh nak ziarah makam suaminya, tak kesampaian. Tiba-tiba dia meninggal. Ambil jenazah dia, bawa ke tempat makam itu, dan dikebumikan di sebelah suaminya, Khalifah Omar bin Abdul Aziz. Jadi kalau kita jumpa sebelah tu suami isteri, ini makam Omar bin Aziz, ini makam isterinya. Omar bin Aziz meninggal di situ, isteri meninggal di tempat lain dan dibawa datang. Kerana nak menyampaikan hajat, dia musafir yang jauh. Jadi kesian kan. Itulah pengorbanan seorang isteri. Jangan sia-siakanlah. Kan hebat. Baik. Jadi yang pertama, amal yang dikerjakan, pendapat Imam An-Nawawi, amal yang dikerjakan kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, amal ini dinamakan ibadah hamba. Ibadah hamba. Kita beribadah kerana takut kepada Allah, maka dipanggil ibadah hamba. Amal yang dikerjakan kerana mendapatkan syurga, kita buat ni sebab kita takut neraka. Semua itu adalah kerana nak syurga. Salah tak? Tak salah. Tak salah. Ya? Kita buat kerana nak syurga. Mana ada orang nak neraka, takut neraka ni kan. Dan pahala, kerana nak syurga dan pahala. Amal ini dinamakan ibadah saudagar. Yang ketiga, amal yang dikerjakan kerana malu kepada Allah dan kerana dilaksanakan hak kehambaan dan membuktikan kesyukuran serta merasakan diri sebagai seorang yang masih dalam kecuaian dan kebimbangan yang penuh ketakutan kerana tidak tahu adakah amalnya diterima atau tidak. Amal ini dinamakan ibadah yang merdeka. Ibadah yang merdeka yang paling tinggi lah. Sebab itu dalam ibadah ini ada dua, kena ada sifat yang kita kena rasakan. Pertama, khauf, takut. Takut kenapa? Takut tidak diterima. Itu satu. Yang kedua, ar-raja, mana mengharap. Apa yang harap? Harap supaya diterima. Sebab kita sembahyang maghrib tadi pun
Tak ada seorang pun di antara kita ni yang confirm diterima. Jadi mesti ada takut sangat tidak diterima, di masa yang sama sangat mengharap ianya diterima. Itu dipanggil amal ini namakan ibadah yang merdeka. Yang kedua tadi kerana syurga dan pahala. Yang pertama ialah kerana takut kepada Allah, maka dia pun buatlah ibadah, maka ibadah hamba. Ketiga-tiganya adalah bersesuai dengan syariat, tak ada masalah. Cuma dalam sudut disusun atur oleh Imam Nawawi, maka dia letakkan yang ketiga itu paling tinggi. Abu Sulaiman rahimahullah ta'ala berkata, apabila seseorang hamba itu berjaya menegakkan keikhlasan dalam dirinya, maknanya dia buat benda ikhlas, maka terhapuslah banyak was-was dan riak. Kalau kita tengok Imam Al-Ghazali, ada dalam kitab dia, kalau kita baca, saya pun tak ingat di mana dah, tapi saya pernah baca tentang, ditanya dia tentang ikhlas sedekah. Apakah garis panduan untuk kita tahu, kita ukur diri kita ni ikhlas bersedekah? Sebab orang lain tak bolehlah kita tahu ikhlas kita je. Tapi kita pun susah. Jadi ditanya kepada Imam Al-Ghazali, macam mana tuan? Saya nak tahu kalau saya bersedekah ni ikhlas. Dia kata, apabila kamu sedekah, lepas tu kamu tak kisahlah. Tak kisahlah. Tak ambil tahu pun, tak ungkit pun, maka itu tanda-tanda ikhlas. Tanda-tanda ikhlas. Jadi itulah dia, ya. Saya pernah satu hari itu saya hantar rumah saya ceramah satu tempat. Saya ni kalau hantar rumah saya ceramah, biasanya saya tak dengar dia ceramah. Sebab saya dah tahulah apa dia ceramah. Yang keduanya memang ramai perempuan belaka. Yang ketiganya, di awal-awal lagi rumah saya kata, nanti abang jangan dengar saya ceramah ya, dia kata. Jadi yalah, kata, tak apalah. Tak pergi ceramah pun tak apa. Jadi bila berceramah, saya carilah restoran. Rumah saya ceramah, saya mengerti. Jadi maknanya, ada juga dia punya kelebihan. Jadi bila saya mengerti di kedai tu, taklah jauh daripada surau tu, dengarlah ceramah. Datanglah hamba Allah. Dia kata, ada apa je di surau tu? Ada ceramah tu. Dia tua. Datuk ni bukan pangkat, sebab tua. Ceramah tu. Dia kata, itulah dia kata. Surau tu dulu, dia bagi duit tu. Dia kata. Ini dia kata dah nyembelih kambing, lupa pula ke dia. Itu maknanya, kalau nak kaitkan tadi itu kepada pendapat Imam Al-Ghazali, tak boleh lah. Sebab kita ungkit, kan? Jadi, bila berlaku tak apalah, nothing. Tak apalah, tak kita kisah. Itu ikhlas sedekah. Manakala Makhul rahimullah pula berkata, keikhlasan seseorang hamba memancarkan hikmah dari hati dan lidahnya. Ikhlas itu bila solat ikhlas, maka dia buat ikhlas, sembahyang ikhlas, sedekahnya ikhlas, maka ikhlas itulah akan terpancar hikmah. Apa sahaja yang dia buat, dia akan dapat lakon hikmah. Dengan hikmah. Bil hikmah. Dia buat benda dengan penuh hikmah. Dari hatinya dan lidahnya. Bercakap pun dengan hikmah. Maka sopan santun dengan hikmah. Kesan daripada apa? Kesan daripada ikhlas tadi. Imam Al-Ghazali berkata, niat yang lurus. Ikhlas apa? Ikhlas itu niat yang lurus dan hati yang ikhlas semata-mata kerana Allah Rabbul Alamin. Lebih tinggi martabat dan kedudukannya daripada pekerjaan yang semata-mata untuk didasarkan pada niat untuk memperolehi keduniaan. Maknanya dia buat kerana Allah. Mudah, simple dia ambil Imam Ghazali. Apa ikhlas? Buat benda kerana Allah. Kalau buat kerana dunia, tak. Dia tak nak susah sangat. Dia bagi yang simple. Tapi pernah saya jumpa kitab, dia mengatakan ikhlas itu ialah apabila seorang itu memberi dan dia tak ingat lagi lah, dia tak kisahlah. Yalah, bila kita beri kerana Allah, begitulah jiwa kita kan. Beri kerana Allah, kita tak kisah pun. Sebab kita beri kerana Allah. Ya. Niat lurus dan hati ikhlas itulah yang membuat amal seseorang diterima oleh Allah. Jadi maknanya niat ini penting. Sedangkan niat buruk
lambat laun nescaya akan menghilangkan rasa taat kepada Allah dan akhirnya akan mengubah menjadi kesukaan berbuat maksiat. Itu lawan dia pula. Bila niat baik, dia akan membawa kepada kita tulus kepada Allah. Niat tak baik, akhirnya lama-lama kita pun tak apalah, buat dosa lah. Daripada perbuatan maksiat, orang tidak akan memperolehi apa pun selain kekecewaan dan kerugian. Justru keikhlasan merupakan kemuncak dalam penerimaan amalan. Apapun ikhlaslah. Kan? Ikhlas kita beribadah, ikhlas kita bersedekah, ikhlas kita memberikan pertolongan. Walau apa jua sekalipun bidang yang diceburi, kerana ia akan menentukan dan menjadi neraca sama ada diterima atau tidak diterima di sisi Allah. Jadi neraca kita, amalan kita ini ialah ikhlas. Dan kalau terlihat Al-Quran sedikit, ada masa sedikit lagi, firman Allah dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Lagi tetap teguh di hati di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Jadi maknanya situ ikhlas sangat penting. Ibadah terkait dengan ikhlas. Dan ikhlas juga dia ada kaitan dengan tauhid. Kaitan dengan tauhid. Sebab kita tidak mengharapkan apa-apa, melainkan dengan kita mengharapkan redha Allah. Itu tauhid lah. Kan? Tak ada apa. Orang kata kau menyumbang tak apa pun dapat, tak apa. Tak ada masalah. Kita bukan mengharapkan pemberian manusia, kita mengharapkan keredaan Allah. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, apa jua yang kita buat, mesti kita mengharapkan rahmat Allah. Sebab rahmat Allah ini luas. Supaya mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat. Kan? Dengan mereka, orang ikhlas ini, mereka akan sentiasa mendirikan solat dan memberikan zakat. Dan demikian itu agama yang benar. Mufassir ini adalah ulama yang mahir dalam bab ilmu tafsir. Berkata bahawa ibadat kepada Allah yang tunggal, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi syirik dan pendokong-pendokongnya, mendirikan salat dan menunaikan zakat, itulah agama yang benar. Agama yang benar itu luas, kan? Jadi antaranya ialah ikhlas dalam bab taat, termasuk bukti kepada agama yang benar. Jadi kalau kita buat benda tak ikhlas, bermakna agama diri kita belum lagi lurus. Sebab apa? Sebab ada lagi kita mahu kepada perkara-perkara lain, kan? Bukan hanya mensyirik Allah, bahkan tidak ikhlas juga antara bukti bahawa kita belum lagi lurus agama kita. Apa benda agama? Din ini sistem kehidupan. Din adalah sistem agama, ya. Jadi maknanya dinul Islam, sistem hidup cara Islam. Jadi kalau kita tidak ikhlas, bermakna cara hidup kita belum lagilah lurus. Ada benda yang tidak sesuai dengan syariat yang kita kena betulkan. Dan ibadah yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah juru bahasa yang menterjemahkan akidah. Jadi rupanya ada kaitan dengan akidah juga. Ikhlas itu menggambarkan terjemahan akidah. Orang Islam nak tahu tentang akidahnya elok tak elok, ianya diterjemahkan ikhlas tadi. Kalau kita memberi tanpa perlu kepada timbal balas, biarlah, kan, Allah yang menilainya, maka itu lahir daripada akidah yang baik. Ada kaitanlah rupanya, ya.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya sembahyangku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Jadi semua tu semua ikhlas. Kena ikhlas untuk Allah yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Jadi maknanya sembahyang kita, hidup kita, ibadah kita, hidup kita dan mati kita mestilah kerana Allah. Macam mana caranya kita dapat rezeki? Lepas tu kita berikan rezeki itu dalam bentuk makanan sarapan pagi ke, tengah hari ke, makan malam ke, dan ikhlas kepada isteri kita, ikhlas kepada suami kita, kepada anak-anak kita. Macam mana kita nak ukur? Sebab dia kaitan dengan jadi bermakna bagi saya agak mudah untuk kita ikhlas kepada isteri kita, kepada suami kita memberi. Sebab benda itu hari-hari. Benda yang hari-hari ni dia dah biasa. Tapi kalau sekali-sekali, yang ni sukar sikit nak ikhlas. Kan? Tapi kalau hari-hari, mungkin akhirnya tak kisahlah. Bila tak kisah, tak ada apalah. Kan? Tak ada pula kita bila kau bang dah bekerja ni, kalau kau dah gaji kau dah ada 2,000 lebih, 3,000 lebih kau lupa. Abah dulu dah banyak beli makan. Tak ada orang macam tu kan. Kalau dia bagilah, tak bagi tak apa. Saya dengan anak dia kata jangan bagikan baba. Jangan bagikan baba duit. Kalau nak bagi pun bagi mama. Mama yang mengandungkan 9 bulan, dengan baba tak payah. Kenapa lah bah? Dia kata baba tak nak lah, biarlah Allah nilai, anak lagi bagi. Sebab apa yang kita bagi tu biarlah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa suami mudah. Sebab itu rutin kita. Malah bagi-bagi daripada anak seorang sampai anak seboleh, sampai anak pun besar dah, tinggal berdua beli. Dah banyak tu jadi tak ada apa dah. Rasa tak apa nanti apa beli apa pun. Beli barang pun berapa ni? 250 tak apa pun dia rasa. Tak rasa pula Allah mak baru ringgit waktu tak ada apa pun 250 bayar 250. Kita dia alhamdulillah kelebihan yang diberikan bantuan oleh Allah kepada suami sehingga kita mudah untuk ikhlas. Mudah-mudahan itulah dianggap sebagai satu ibadah kita nanti. Bayangkanlah tuan-tuan, sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, setiap kali suami beri ahli keluarga dimakan, maka pahalanya adalah seperti membina sebuah masjid. Tapi kalau sekali-sekali kita bagi, ni susah sikit ni. Kan? Susah sikit. Kena pula kita nak bagi tu, rasanya tak sedap juga kalau kita tak bagi, tak ada mock check. Ni ada tak mock check ni? Ada, Ustaz, insyaAllah Ustaz. Tulis ya, besar-besar sikit yang 5,000 tu. Jadi sekali bagi susah juga, kan? Jadi gitulah dia kelebihan suami, kan? Baik, Mufassir berkata bahawa itulah pengucapan tasbih tauhid yang mutlak yang kita ucap sembahyang tadi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tanda ikhlas, kan? Kita punya sembahyang kita, dan kita punya ibadah kita, hidup kita dan mati kita, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah pernyataan ubudiyah yang sempurna. Itu tuan-tuan, bila kita sembahyang jangan kita laju sangat yang tu. Biar ada hadir hati kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab sembahyang ini adalah pertuturan kita dengan Tuhan kita. Walaupun kita baca sekadar terdengar dengan telinga, tapi waktu itu kita kena hadirkan bahawa kita sedang berbicara dengan Tuhan kita. Yang kita ulang-ulang berkali-kali supaya apa yang kita buat ini semuanya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu dah pernyataan ubudiyah yang sempurna. Yang merangkum ibadat salat, iktikaf, hidup dan mati yang ditumpukan sepenuhnya kepada Allah, pemelihara alam semesta, Tuhan pentadbir, penguasa,
pengurus, pengasuh, pengarah dan pemerintah semesta alam ni. Tak ada apa, semuanya pada Allah. Kan? Hidup kita pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi tuan-tuan. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan bertemu dengan Tuhannya, memanglah semua orang kena percaya ke tak percaya ke semua pergi. Hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Ini ikhlas. Ikhlas. Jangan ada benda-benda yang menumpang-numpang. Sebab itu fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sembahyang. Sebab dan sembahyangnya adanya sampingan bukan kudus suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini pun satu benda yang kita kena belajarlah, kan? Belajar latih jiwa kita untuk sembahyang kita ikhlas. Tapi kalau kita dah biasa, tuan-tuan ni biasa sembahyang ke surau, tak ada apa salah kan? Jadi dah benda biasa. Benda yang biasa tu tak apalah. Macam tadi juga kita biasa bagi si makan, anak makan lah apa. Begitu juga dengan sembahyang berjamaah ni biasa tak ada masalah. Kan? Benda tu akan hilang. Sebenarnya keimanan kita meningkat, akhirnya benda yang buruk tu akan keluar dalam diri kita, akhirnya jiwa kita diisi oleh cahaya keimanan. Baik kan, menyebabkan akhirnya kita tak ada apa pun. Tak ada rasa apa pun pergi surau. Dari segi nak tunjuk-tunjukkan orang. Bahkan kita rasa seronok. Begitu bermakna jiwa kita dah baik, dijaga oleh Allah. Allah dah lemparkan satu ikhlas yang tinggi dalam jiwa kita kerana kita tak ada apa pun. Kan? Tapi kalau pergi surau tu tintin, oh apa khabar surau kita, lepas tu balik surau, kata surau tadi, kita dia kan, tak boleh lah. Mufassir berkata dalam tafsir bahawa sesiapa yang ingin mendampingkan dirinya kepada Allah yang Maha Tinggi, maka hendaklah dia mengambil manfaat daripada ilmu pengetahuan yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima perutusan daripada Allah, dan hendaklah dia menggunakan saranan ini kerana di sana tiada saranan lain daripadanya. Hendaklah mengikhlaslah saranan Allah supaya kita apa pun hendaklah ikhlas. Apa pun hendaklah ikhlas. Bersedekah ikhlas, bagi makan ikhlas, ziarah orang pun ikhlas dan sebagainya semua ikhlas. Mudah-mudahan insya-Allah itulah dia yang akan memberikan manfaat pada diri kita. Dan rupanya ikhlas ini akan dapat semakin meningkat, semakin kuat apabila kita selalu buat. Tapi ikhlas itu susah akan kita dapat kalau kita jarang-jarang buat. Jadi benda-benda yang baru yang selalu buat ni mudah. Contohnya bersedekah, tuan-tuan selalu bagi dalam tabung RM1 pagi-pagi subuh tu kan. Lama tak ada apa tuan. Tak ada apa. Dan bila kita bagi tu, akhirnya Allah akan beri kita ikhlas. Bersama ikhlas itu, Allah beri kita keseronokan bersedekah. Bila dah dapat keseronokan bersedekah, yang ni mahal. Cukup mahal. Apa tandanya? Tandanya ialah apabila lupa, alamak, lupa lah tadi bagi. Tak apalah, qada nanti, zuhur nanti. Bermakna itu satu nilai yang kita kena syukuri. Kita kena syukur betul. Sebab Allah telah pun memberikan keseronokan kita bersedekah. Apabila kita terlupa, kita rasa rugi. Itulah dia nilai yang Allah lemparkan, sedar tak sedar, yang ada dalam diri kita. Sebab nilai sedekah bukan pada nilai duit yang kita sedekah. Nilai sedekah letak kepada ikhlas. Walaupun RM2 pagi, RM2 pagi, RM2 pagi, tapi ikhlas, bukan ringgit itu nilai dia. Nilai ialah pada ketinggian ikhlas yang ada pada diri kita semua. Dan apabila dah ada situ, berterima kasih dengan Allah. Syukurlah kepada Allah bahawa Allah telah pun memberikan kelazatan bersedekah dalam diri kita, sehingga apabila kita terlupa hari itu, kita akan mengqada'kannya di waktu-waktu yang zuhur atau asar. Ini cukup mahal, tuan-tuan sekalian ya. InsyaAllah
Mudah-mudahan saya mendoakan kita terus memberikan Allah berikan kita kebaikan. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kelemahan saya aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashian wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin.